Nampak macam sekali nampak macam bercanggah, sekali-kali nampak macam tak ada nampak bercanggah. Sayyidina Umar mula-mulanya menilai separuh setengah gantang itu menyamai segantang bahan makanan yang lain. Nampak sini. Dalam riwayat yang ketiga, dalam riwayat yang kedua dia tak ada sebut. Cuma lepas tu orang menilai lepas tu lepas mana? Kira-kiranya tak disebut Sayyidina Umar, lepas pada zaman Sayyidina Umar itulah. Tapi riwayat yang ketiga disebut mula-mulanya hak buat ni Muawiyah. Sayyidina Muawiyah hak mula-mula menentukan setengah gantang ataupun 2 cupak gandum halus menyamai segantang bahan makanan yang lain. Situ nampak. Kalau kita tak ambil kira sanad, tak bercanggah. Yang ini bermula daripada zaman Sayyidina Umar lagi. Tak apalah. Kita tengok semula riwayat yang pertama. Dalam riwayat yang pertama, ulama tak pakai. Sebab apa? Sebab tidak sahih. Hadis ini kerana adanya Abdul Aziz bin Abi Rawad. Dia ni perawi yang dhaif. Bila dhaif tak boleh pakai. Lepas tu ulama perhati, hak dia riwayat ni dia kata Sayyidina Umar. Sedangkan dalam riwayat yang sahih bukan Sayyidina Umar, Sayyidina Muawiyah. Itu sudah bercanggah. Bila riwayat yang dhaif bercanggah dengan riwayat yang sahih, hadis itu jadi mungkar, dhaif, tak boleh pakai. Yang ni bukan bermula daripada Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar, tapi bermula daripada zaman Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Gitu. Hak ni patut hak sebut Sayyidina Umar ni keliru. Waham orang panggil. Waham perawi. Ataupun keliru ni boleh jadi tukar kau, salah kau, tak ingat kau, boleh jadi macam-macam lah. Cuba kalau kita tengok dalam syarah ni, dia sebutlah tu waham dia. Dia sebut dia ada hak kata boleh terima thiqah, ada hak kata dia ni dhaif, macam-macam lah. Macam-macam kata. Tak apalah, kesimpulannya perawi yang dipertikaikan dan ramai ulama rijal hadis yang kaji perawi hadis ni kata dia ni perawi dhaif, dan riwayat-riwayat dia mungkar, wa ahadithuhu munkarat, hadis-hadisnya mungkar. Dan dia telah waham dalam hadis dia, kadang-kadang dia keliru dalam hadis, adalah dia sebut sini. Tak apalah. Bila begitu, riwayat dia tak boleh pakai. Riwayat dia tak boleh pakai. Hak betulnya ialah Sayyidina Muawiyah. Perkara hak wahai dia keliru dia. Perkara yang kedua, dalam syarah ni cuba tengok dalam ta'liq nombor 1. Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari kata banyak turuk sanad hadis ini daripada Ibnu Umar. Ada yang menyebutkan hanya tamar dan syair sahaja. Segantang di zaman Rasulullah, segantang waktu keluar zakat fitrah ni segantang syair ataupun tamar. Hak tu ya, hak lain tak ada dalam riwayat lain. Kecuali dalam riwayat Abdul Aziz ni. Dalam riwayat Abdul Aziz ni ada tambah lagi, sult lagi, zabib lagi, ada tambah. Lepas tu Muslim wa hakama Muslim alaihi bil waham. Muslim kata ni keliru dia ni perawi ni Abdul Aziz. Abdul Aziz ni yang keliru. Jadi bukan setepaklah keliru. Satunya Sayyidina Muawiyah sepatutnya, dia pergi kata Sayyidina Umar. Yang keduanya tak ada sebut orang lain tu, ada sebutnya dalam riwayat orang lain cerita ni, iaitu segantang bali ataupun tamar saja. Itu dalam riwayat kebanyakan dan hak sahih. Lepas tu tak ada sebut Sayyidina Umar, tak ada sebut. Lepas tu nombor 2, cuba tengok dalam kitab ni pun ada.
Hafiz kata Muslim memutuskan ini adalah kekeliruan dia, perawi ini. Ibnu Abdul Bar mentarjihkan kata-kata Ibnu Uyainah dengan lafaz falamma kana Muawiyah rahimahullah, bila tiba zaman pemerintahan Muawiyah, bukan Umar. Kita tengok. Ni orang bahas lah. Bahas. Maka bila kita tahu gitu, tengok riwayat yang kedua. Ibnu Umar kata lepas tu fa'adalan nasu ba'du. Lepas tu, lepas mana? Kalau berdasarkan riwayat pertama tadi, lepas zaman Sayyidina Umar itulah. Lepas Sayyidina Umar menentukan begitulah, orang pun pakai hak tu lah. Setengah gantang gandum sama dengan segantang bahan-bahan makanan yang lain. Tetapi riwayat ini pun sebenarnya selepas itu tak boleh kita kata merujuk kepada riwayat tadi, sebab hak tu tidak sahih. Itu keliru, bukan Sayyidina Umar. Sebenarnya selepas itu, yakni selepas zaman Muawiyah. Selepas zaman Muawiyah, orang menentukan ataupun menilai setengah gantang gandum menyamai segantang yang lain-lain. Gitu. Yang ni hak sahihnya ialah riwayat yang ketiga. Riwayat yang ketiga. Riwayat yang ketiga. Imam Abu Daud buat mari riwayat yang ketiga ni satu dengan sanad asas dia, usul dia. Lepas tu sebagai mutabi' dia buat mari lagi hak riwayat Ibnu Ulayyah dan Abdah dan lain-lain. Meriwayatkan daripada Ibnu Ishaq. Hak ni tidak dalam usulnya, tapi dia sebut ini sebagai mutabi'. Mana di atas tu, perawi di atas tu ada Iyad dan Abu Sa'id juga. Walaupun lafaz dia tu ada berbeza sedikit sebanyak, tetapi maknanya sama. Maknanya sama, yang ini serupa dengan hak ni lah. Serupa dengan hak ni. Tapi dia kata dalam riwayat hak ni, dalam ramai-ramai ni, dalam ramai-ramai ni ada seorang aja yang menyebutkan daripada Ibnu Ulayyah. Hak lain-lain meriwayatkan daripada Ibnu Ulayyah tidak lagu tu. Hak ni menyebutkan daripada Ibnu Ulayyah lagu lain, iaitu ada tambahan segantang gandum. Segantang gandum. Yang ni di zaman Rasulullah kita duduk bui segantang goni, segantang goni, segantang goni, segantang belaka. Termasuk disebut juga segantang gandum. Hak sebut segantang gandum itu tidak mahfuz. Lafaz tu, perkataan itu tidak sahih. Hak tu tidak sahih. Hak lain-lain itu sahih. Hak duduk bui zaman Nabi segantang-segantang tu kan dia sebutkan segantang keju, segantang Bali, segantang Gotugoni itu sahih. Tapi seorang saja yang meriwayatkan daripada Ibnu Ulayyah, di mana di dalam riwayatnya itu disebutkan segantang gandum juga ada diberi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna kalau segantang gandum sudah diberi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi tidak patutlah orang kemudian ni ubah tu jadi setengah gantang pula. Sebab sudah ada dah zaman Nabi, dan Nabi sudah tentu dah hak lain kita tak boleh kurang. Hak ni pun kita tak boleh kurang juga lah kira-kiranya. Tetapi hak dengan tambahan segantang gandum ni, hak ni tidak ada, tidak sahih. Kalau ada pun seorang je hak sebut. Seorang je hak sebut ni, hak ada sebut lagu ni. Tu dia, iaitu Ya'qub Ad-Dawraqi. Hak tu seorang je yang meriwayatkan daripada Ibnu Ulayyah dengan tambahan segantang gandum tu pun ada juga diberi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dalam kitab kita ni ada sebut, dalam kitab kita ni ada sebut riwayat yang lengkap, sanad yang lengkap. Hak ada Ya'qub Ad-Dawraqi, iaitu dikemukakan oleh Daraqutni. Dia sebutlah ada di dalam syarah kita ni 138 ada sebut. Muka surat 138 ada sebut. Tetapi ulama-ulama hadis termasuk Imam Abu Daud, dia kata hak tu, hak dengan tambahan tu, hak bahagian tambah tu, hak tu tidak mahfuz. Tidak mahfuz, tidak terpelihara, tidak terjamin. Tak boleh pakai seorang bercanggah dengan hak lain-lain. Sebenarnya tak ada.
Dalam riwayat-riwayat hak sahih-sahih lain-lain tak ada